Tengok ni, aktiviti hari Sabtu dengan anak-anak korang kat Putrajaya. Dia suasana pasar pagi Putrajaya. Aku ada dekat pasar Kabusil People's Market Putrajaya. Yang best ni korang tengok, masuk-masuk je korang boleh tengok ni. Korang boleh bawa anak-anak nak main pasir. Belah sini pun ada. Sekejap ni. Boleh buat bagi anak-anak korang bercucuk tanam. Ni korang tengok, comel je. Boleh buat aktiviti dengan anak-anak. Best. Jalan straight. Ada jual baju-baju belah sini. Ini kata baju-baju terpakai lah. Macam-macam ada. Ni macam handbag-handbag. Handbag-handbag viral tu ada dekat sini. Belah sini dia sebenarnya banyak tau. Dia besar. Orang boleh jalan. Ya, best. Pagi kat sini memang best gila. Ada mainan-mainan blokis. Ada blokis. Ni ada Hot Wheel. Hot Wheel RM3.20. Ni banyak juga barang-barang best. Tapi mostly pakaian lah kat sini. Ada banyak. Sini ada jual blazer-blazer untuk korang pergi meeting nak pakai pergi kelas ke. Baju budak-budak. Makanan shape, makanan belah sini tu ada strawberry matcha. Ni ada apa? Nasi kuning. Tu ada colek buah lampauan. Bukan nasi lemak je ada kat sini. Kat sini pun ada chicken gyoza. Ada gyoza yang korang boleh datang beli. Ni ada kopi-kopi untuk korang datang. Dan kita tengok belah sana pula. Ni ada nasi lemak, ada banana puding. Memang vibe gila kalau korang datang sini. Best lah. Ramai gila orang shopping kat sini. Semua tengah sebentai. Ini macam-macam dessert yang viral kak. Ni popia pop. Popia pop ni apa kak? Popia yang kita salut dengan coklat. Popia salut dengan coklat. Dia macam chokoja tapi kita dengan popia. Oh. Ni korang boleh dapat fresh juice juga kat sini. Paling menarik, selalu kita tikam dapat mainan bang Ni dapat stiker. Dapat stiker. Dapat berapa stiker bang? Dia ni ada 3 jenis stiker. So boleh tikam lah. Boleh tikam Kanan Bukan. Mana stiker dia keluar kak? Oh. Macam mana kau ni? Dapat satu stiker. Korang kat sini dia ada kursi-kursi kat tepi ni. So korang kalau korang nak makan ke apa ke boleh je lepak tepi ni. Untuk aku kalau korang datang pagi Sabtu dekat People's Market Putrajaya ni memang best. Sebab dia memang happening gila. So kalau korang nak korang kena datang sini. Aku pun kita santai-santai je.